Tuan-puan jangan buat benda ni kalau tuan-puan betul-betul nak kaya dengan emas. Yang pertama tuan-puan jangan buat simpan emas hari ni nak jual untuk 3 bulan akan datang. Sebab emas ni dia adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Dengan kata lain tuan-puan, kalau tuan-puan ada duit nak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke bawah, better simpan sahaja duit tu dekat ESB, tabung haji ataupun dekat mana-mana bank. Sebab tuan-puan kena tahu satu ilmu yang sangat penting, emas ni adalah simpanan untuk jangka masa panjang. At least lah tuan-puan, 2 tahun dan ke atas, barulah duit tersebut sesuai disimpan dalam bentuk emas. Perkara kedua, jangan buat, tuan-puan jangan simpan emas ni ikut-ikut orang. Yang mana kalau tuan-puan tengok video saya FIP, tuan-puan terus berminat, sebenarnya tuan-puan salah. Tuan-puan kena belajar dulu, cara paling senang nak belajar, pergi dekat saya punya pautan, boleh download ebook 5 minit emas yang harga RM99. Saya nak bagi percuma sahaja. Tuan-puan baca dulu ebook tu, tuan-puan dah faham asas-asas simpan emas, tuan-puan boleh daftar di bawah bimbingan saya dan boleh isi beg biru dekat bawah. Perkara ketiga tuan-puan, pastikan beli emas, dapat emas fizikal. Kebanyakan mereka hari ni rugi bila menyimpan emas, mereka simpan emas tak dapat fizikal emas. Tuan-puan kena tahu ini prinsip kuno yang mana tuan-puan kena patuhi kalau tuan-puan betul-betul nak kaya dengan simpanan emas hari ini. Jadi hari ini saya adalah dealer aktif Public Gold. Siapa-siapa yang berminat nak di bawah bimbingan daripada saya menyimpan emas, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak emas dan kewangan, teruskan follow saya.